Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TVPSS Sarjana. Pada 14 April yang lalu, SMK Sri Sarjana telah didatangi oleh 3 orang panel penilai yang diketuai oleh Encik Syaiful Batiah bin Syarum, Puan Junah binti Hassan dan Puan Syalina binti Abdullah. Lautan ini merupakan lautan penentu sahaja pertauliahan program Persijilan Kemahiran Malaysia SKM yang berasaskan kod amalan akreditasi program TVET. Ayo kita saksikan suasana pada hari tersebut. Program lawatan penentu sahaja ini dimulakan dengan sesi taklimat bersama panel penilai. Dalam sesi ini, pihak sekolah membentangkan pelaksanaan program serta pencapaian dalam bidang TVET. Ia menjadi platform penting untuk menunjukkan komitmen sekolah dalam memastikan standard yang ditetapkan dipatuhi sepenuhnya. Seterusnya, panel penilai menjalankan semakan dokumentasi serta menilai kemudahan pembelajaran yang disediakan. Lawatan ke bilik-bilik khas turut dijalankan bagi memastikan setiap aspek memenuhi keperluan pentauliahan. Kerjasama padu daripada warga sekolah jelas menunjukkan kesungguhan dalam memperkasa pendidikan kemahiran. Secara keseluruhannya, program ini memberi impak positif dalam meningkatkan kualiti pelaksanaan TVET di sekolah. Usaha berterusan ini diharap dapat melahirkan pelajar yang kompeten, berkemahiran tinggi dan bersedia untuk masa hadapan. Inilah langkah ke arah kecemerlangan pendidikan teknikal dan vokasional. Demikianlah liputan khas TVPSS bagi lawatan penentu sahaja pertauliahan program CJ Kemahiran Malaysia SKM berasaskan KOPTA bagi tahun 2026. Diharapkan program ini dapat memperkukuh pendidikan TVET di sekolah dan melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Sekalipun penghargaan terhadap pihak pentadbir, panel penilai dan semua warga sekolah yang terlibat sepanjang program ini berlangsung. Itu sahaja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jumpa lagi di episod akan datang.